Assalamualaikum kawan-kawan. Jom kita buat kuih gedik-gedik ya. Kuih ni manisan daripada resepi dari negara jiran kita dari Thailand. Okey, kuih ni dia rasa manis-manis buah, di dalam dia rasa berlemak ya. Sebab kita menggunakan santan dan juga sedikit garam dan juga tepung beras. Okey, mula-mula kita masukkan setengah cawan air. Okey, kita masukkan 2 sudu besar tepung beras, 1 sudu besar gula pasir, sedikit garam. Kemudian kita masukkanlah santan 200 ml. Kita kacau dia biar dia sebati, tiada ketulan. Barulah kita buka api ya. Kita guna api yang perlahan sebab dia mudah nanti hangus di atas dasar, permukaan dasar periuk. Okey, dah masak tu baru kita masukkan ke dalam plastik. Okey, seterusnya kita nak buat bancuhan bahagian luar ya. Okey, kita memerlukan 500 ml sedikit perisa keladi, 2 sudu besar tepung ubi kayu, 2 sudu besar tepung jagung, 2 sudu besar gula pasir. Kita menggunakan sudu yang biasa orang hirup kuah sup tu ya. Saya guna sudu tu. Okey, kita masukkan bahan kering ke dalam periuk, tepung tadi ya. Tepung jagung, tepung beras dan gula pasir. Kemudian dah masuk ke semuanya tu, kita kacau-kacau rata. Okey, air tadi kita masukkanlah perisa keladi. Kalau tak ada boleh guna pewarna ungu ya. Pewarna seakan-akan keladi ya. Kemudian kita masukkan ke dalam tepung tadi dan kita kacau-kacau biar sebati. Barulah kita buka api. Okey, kita kena sentiasa kacau sehingga dia mendidih ya, menggelembung-gelembung didih tu ya. Okey, kemudian bolehlah kita masukkan, tuangkan ke dalam acuan lompang. Kemudian kita picitkan adunan inti tadi ke dalam warna tepung yang berwarna keladi tadi ya. Okey, kemudian kita simpan dalam peti air selama 3 jam. Baru kita boleh makan. Jika kawan-kawan nak keluarkan daripada acuan susah, boleh je kita congkel menggunakan lidi ya. Congkel menggunakan lidi kecil. Inilah hasilnya.